Assalamualaikum. Petang ini kami dalam perjalanan ke Tasikmalaya Pendang, Kedah, untuk mengikuti ataupun menyertai ataupun bersama dalam honor kopi. Tapir kembara, oh safiraku, menjejaki bumi kemana saja. Langit biru jadi saksi bisu, hati berbisik pada Yang Maha Esa. Di sebelah utara yang diketahui ada 3 pencetus fenomena retro melalui aktiviti minum kopi di tempat terbuka, dan rasanya yang paling popular setakat ini ialah kopi waktu yang diadakan dan dicetus oleh saudara Hafiz Ahmad di Ulu Sedaka, Kedah. Kemudian kita ada kopi kita di Kepala Batas Penaga, dan yang ketiga ini ialah Onot Kopi. Onot dalam bahasa utara bermaksudnya menyusup di bawah satu halangan yang rendah seperti dalam semak ataupun lubang yang rendah, dengan cara merangkak ataupun separuh merangkak. Itu dikatakan Onot, QHONOT, Onot. Okey, jom kita tengok apa yang ada di Onot Kopi di Pendang, Kedah. Kita di Masjid Fatur Rahman untuk solat asar selepas perkena Kota Kerang. So, sekarang ni di Bukit Raya. Kawasan Tasik Kolam Maya Pendang. Ramai orang petang ni, bukan mungkin hari Jumaat kot. Dan tempat camping tadi pun yang kami parking kereta dulu penuh orang. Kita tengok cari tang mana tu yang ramai-ramai depan tu. Kawasan di bawah Kopi Honot. Kopi Honot. Dia punya parking di Honot. Ini orang dah ramai datang ni, tengok santai-santai. Steady lah. Okey. Tengok ramai santai-santai sini. Jalan di bawah you boleh tengok. Dia buka awal pakai tapi ni tekok besar lah. Ya, ni botol susu kacau. Siapa ni? Siapa punya hijab ni? Ya. Punya hijab ni? Ni
kita ada tukar lah. Tak juga. Saya ada lagi satu sampan. Dia tu lah Dek tanya. Tak yang kita 60-an. Ya. Botol yang 1 pun. Ni dua-dua berlubang sebab buah kembang. Itu tak kali seorang. Ni kembang dua-dua berlubang. Allahyarham Muhammad Jaya, sama-sama kita stikerkan Al-Fatihah pada Allahyarham. Ini ramai penyanyi duduk dalamnya ni, berkurung dalam ni. Oh, yang ini tak tengok. Ini. Oh, telefon dulu dulu. Okey, telefon sebelum Telekom JT. Sebelah Mana? ni. Abang duduk sebelah ni bang. Ah, Duduk sebelah sini. Abang duduk sebelah sini. okey. Okey, baru nampak. Selalu Jabatan Telekom punya dulu. Yang dalam tu dekat lapor. Ni apa gobek sirih. Gobek Pinang tapi dah moden dah gobek pun. Mana aku pergi dah. Mana tu? Ha? Orang ni tak ada. Kalau orang cakap nak bagi kita dah tepung dulu lah. Ada banyak hati. Apa? Nak kopi. Boleh. Main betul. Ni kadang kat Melaka ni RM20 tentu dah sewa benda-benda ni di Melaka, di Pendang kita bagi free Ustaz. Jangan kalah. Nampak ni. Di Melaka dengan juga jam tu saya pun RM20. Betul ke tak? Betul. Di Melaka. Tengok bang. Abang, roti ni. Tengok bang. Oh, nampak tu. Main dah. Petik. Petik. Tengok sana. Abang, Tengok sini. Janji nampak. Sekali bagi balik kat tuan. Nah. Sekali bagi balik kat tuan. Aku ikut depan rumah. Pegang. Pegang lah. Beritahu orang pergi pinjam ni. Habis terang. Tengok abang. Tengok kamera. Ya Allah, ni tengah kerusi dengan bicycle. Nak apa lagi? Nak ada apa lagi? Nampak tu? Wan. Bukan senang ni tengok ni. Wan tu tak main kata-kata kecil. Datuk Wan. Dah harga kecil kita tak main. Kita mau lah cik. Tak bagi ni. Ada kawan tu kecil tu dekat nak bagi korang. Ya Allah, oi, agak aku. Pakai besar. Tak boleh tu kalau tolak lampu je lah. Kau mengalah dia bunyi weang-weang. Hai, jangan cakap betul dah. Okey. Ya. Nah. Cakap sayur lah tani. RM1 punya ni tengok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Akak dia macam ni. Ini motor.
Ada orang cari. Zaman kau milih apa cerita? Hari dia bilang bumi berang. Bumi berang. Dia yang wajib disembah, bukannya kepada benda selain Kopi O. Ui, lucu lidah. Pandai melecuk lidah. Tak ada lagi lah yang tak ada gula tu. Kawan tu nak hantar Liza tu. Betul ni dia. Liza. Tak kenal. Sampaikan sembang-sembang. Dia kata yang ni berlakon ni. Ingatlah. Macam mana dah ingat? Berapa puluh tahun dah tengok TV yang tak tengok. Percuma, ada ya? Nak makan apa pun boleh. Ambil kopi ada, serabat ada, roti kering ada, coklat rare pun ada. Tak lama-lama kita ada pameran craft tangan, pameran retro, motor-motor klasik pun ada. Mai. Bagus kalau ini. Kau habislah. Ibu kerja. Jawa. Jawa bos. Okay, lambai.